Bang, roti awak tak bakar. Hai. Mentega. Weh, mana ada, Mat? Oh, masak tak mentega, tak mentega. Kenapa awak? Kami kat sini, kat Yazid Burger. Roti kami ni, roti fresh. Jadi dia terus taruh mayonis je. Tak payah nak bakar-bakar. Ni, Mat, nampak buat keluar oven. Ni. Jadi roti yang dekat tempat kerja lama hang tu, Mat. Itu dah 2-3 hari daripada kilang. Nak sampai kat tempat hang dah 2-3 hari. Hantar pula kat tempat orang lain dah 2-3 hari. Dah berhari-hari dah roti tu. Sebab tu dia kena taruh margarin. Kami kat sini. Tengok ni, Mat. Roti lembut. Terus taruh mayonis je. Hang taruh sayur. Hang taruh salad ke, bawang ke, taruh daging. Meletup, Mat. Boleh makan pergi jauh, Mat. Kalau ada margarin, compare dengan tak ada margarin. Yang sip yang tak ada margarin, Mat. Roti pun fresh. Dia tak ada buat pembakaran kali kedua. Yang ni pembakaran sekali je. Keluar daripada oven, terus potong, terus letak mayonis. Kalau yang punya hang punya style tu, 2 kali bakar. Habis bakar.